Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Hello guys, selamat datang kembali di saluran Bantuan MY. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Kalau anda baru sampai, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya tak terlepas berita terkini tentang bantuan dan info penting lain. Baik, kita masuk terus kepada berita utama. Pembayaran bantuan kasih rakyat Sabah Fasa 3 atau dikenali juga sebagai pakej kemerdekaan akhirnya mula disalurkan. Ramai penerima dah terima bayaran ini sejak semalam dan proses pembayaran akan berterusan sehingga selesai dalam beberapa hari akan datang. Jumlah bayaran yang diterima adalah sehingga RM900 bagi ketua isi rumah yang layak. Antara penerimanya termasuklah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, berpendapatan sekitar RM1,000 lebih dan mempunyai tanggungan anak yang ramai. Cuma macam biasa pembayaran dibuat secara berperingkat. Jadi kalau ada yang belum terima, jangan risau guys. Proses ni akan berjalan sepanjang minggu. Kalau kita tengok corak pembayaran ni memang sama seperti fasa sebelum-sebelum ni. Walaupun kadang-kadang tiada pengumuman rasmi, bantuan tetap masuk ke akaun penerima yang layak. Ini menunjukkan sistem mereka jalan ikut jadual walaupun tidak diwar-warkan secara besar-besaran. Tapi ada juga yang mengeluh tak dapat bantuan walaupun rasa mereka layak. Bab ni memang bergantung kepada semakan yang dibuat oleh kerajaan negeri Sabah sendiri. Prosesnya biasanya teliti, dengan data penerima disemak melalui aplikasi dan silang maklumat untuk pastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar susah. Yang tak dapat kali ni mungkin boleh cuba lagi kalau ada permohonan baru pada tahun depan atau tahun seterusnya. Apa pun kita kena faham ini adalah bantuan khas, bukan semua orang automatik layak. Jadi guys, untuk yang dah terima, syabas dan tahniah. Untuk yang masih menunggu, sabar ya, sebab pembayaran akan terus berjalan sampai selesai. Dan bagi yang perlu buat tunai di kaunter, tunggu pengumuman rasmi sebelum pergi tebus. Itu saja perkembangan untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti saluran Bantuan MY bagi info terkini tentang bantuan dan berita penting lain. Jumpa lagi dalam video seterusnya.